Ya Rasulullah, sesungguhnya badan kamu begitu panas. Maka jawab Nabi SAW, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya setiap kali Allah mengujiku, Allah akan mengujiku dengan kesakitan dua lelaki dari kalangan kamu. Kalau tuan-tuan sakit kepala, bayangkan Nabi 2 kali sakit kepala tu. Tuan-tuan sakit gigi, tuan-tuan kena ingat Nabi 2 kali kalau sakit gigi, hak kita duk rasa tu. Kalau tuan-tuan demam panas, maka Nabi 2 kali lebih panas, 2 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan rasa. Niat Nabi sebut, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata kat sahabat tu, bila sahabat kata, ya Rasulullah panas sangat ni, Nabi jaga, Nabi pitam. Ini hari terakhir, Nabi jaga, Nabi pitam. Kemudian Nabi terjaga, Nabi pun ambil air buh di muka. Sayyidina Ali apa semua hak terdekat ni ambil air pocik tubuh Nabi. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Maka tahulah Aisyah ketika itu, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda juga merasakan kesakitan mati. Takut tak kita dengar? Takut kita dengar insaf kita. Hanya satu kelompok yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kumpulan, Allah nak muliakan kumpulan ni, maka ketika mati, kumpulan ni tidak merasakan sakit mati. Mereka ialah kumpulan yang mati syahid, syuhada. Syuhada yang berperang fi sabilillah. Syuhada yang tinggal rumah dia, rumah 2 tingkat dia. Syuhada yang bila dipanggil untuk berjuang fi sabilillah, dia tinggal kereta 3 biji dah. Syuhada yang ketika mana diseru untuk meninggal, untuk berjuang fi sabilillah, dia berani untuk tinggal perniagaan yang berjuta milik dia. Syuhada ialah mereka yang apabila diseru untuk berjuang fi sabilillah, mereka berani dan sanggup untuk meninggalkan anak dan isteri di rumah. Siapa sanggup malam ni? Hati kecil kita,